Okey, alhamdulillah. Ni sahabat kita daripada Penang. Mak. Mak ni, Mak. Mak daripada Penang. Perjalanan cerita Mak ni daripada online lah. Berusaha dengan Angah ni, direct terus video call tunjuk kondisi kereta Kak Awazah ni. Berapa hari dah selesai puspakor, tuan nama Mak ambil geranda ni terus, ambil utek syurga. Dah naik bas ini baru turun. Betul. Jadi alhamdulillah lah. Ini mah keadaan kereta Mak rasa. Wah, hati lah, sangat-sangat baik lah. Angah pun gitu lah, cuba terbaik lah. Betul macam Angah hoyak lah, ekor, dia buat buah nyanyi kalau minta. Sedap awak jauh lah benda gitu. Sebab orang nak tambah-tambah abang Mak kita ni nak balik daripada jauh kan. Penang lah. Betul. Direct terus kan. Di beres mah, Angah juga dengan banyak bayar. Angah masih banyak kat mah. InsyaAllah aku member-member nak cari pula boleh. Boleh, tak ada masalah. Ini terbaik. Alhamdulillah, sampai tadi pukul 5 pagi kita gini lagi. Lepas subuh baru ambil. Lepas subuh dia ambil kat stesen bas, minum air, bagai settle. Ni memang terus nak gerak ke Penang lah. Jadi untuk tambah sikit untuk kereta ada lagi ni Myvi Icon Advance tahun 2015 Ni boleh loan lagi. Jangan utama cash lah. Dan ni ada lagi dekat kat ni 1.3 Easy SE tahun 2013 kat ni. Jadi baik tu lah condition kereta abang Mak kita. Boleh dah tengok sikit lagi. InsyaAllah Mak, puas hati dah Mak. Puas hati sangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu kita nak tu. Kita nak boleh tak ada perasaan. Cuma tengok rasa puas hati beli. Tak beli pun tak apa. Nak biar puas hati dulu. Puas hati jadi sangat. baik Baik, alhamdulillah.